Okay, what's up guys? Bersama kita hari ini ialah sebuah lagi model SUV baru dari China, iaitu Jetour. Nampak tak? Jetour Dashing. Okay, produk ini tak ada kena-mengena dengan bedak dashing atau spray deodorant dashing. Yang hari ini kita bawa ialah high spec. Okey, harga yang ini RM116,800, 117 lah. Okey, jadi pesaing siapa? Ini ialah C segment SUV. So sekarang kita nak tengok macam mana feel bawa lah. Okey, so engine 1.5 turbo, gearbox 7 speed DCT, correct kan? 7 speed DCT, right? 6. Sorry. Sebab ni kita kena ada orang pandai dalam kereta. 6 speed dual clutch. Senang cerita, overall sedap. Power delivery smooth, cabin senyap. Suspension sedap gila bila kita naik bonggol, jalan macam celaka, semua dia memang dia tolerate dengan ni lagi satu pothole. Okay, sedap. So tak rasa penat lah. So jalan jauh pun memang best untuk family, memang ngam lah. Ada sikit lah terbolek, lepas tu smooth je. Tapi bila kita bawa relax, bila kita tekan accelerator dengan progresif, okay, smooth gitu, dia tak menakutkan. Brake pun sedap. Sebab ada model China, dia punya brake terlalu sensitif, either terlalu sensitif, lepas tu ada model pula dia punya brake tu macam langsung tak ada, spongy kan orang cakap. So yang ni okey. Bunyi angin, bunyi tayar semua so far tak ada lah. Model ni bukan hybrid, bukan EV, walaupun design dia sebiji macam model-model EV terbaru lah. So sekarang kalau kita tengok banyak model dari China je datang je EV atau hybrid, yang ni tak. So kalau korang masih seorang pembeli dan pengguna tradisional yang nak model ICE lah, okay, dengan engine yang ni korang boleh consider. 1.5 turbo je, road tax pun murah. Comfort tip top, seat selesa, supportive, tak kisahlah korang kurus ke gemuk macam saya ke, okey. Speed cruising 13, 14 tak ada masalah. Nak pergi dari 0 ke 120, 130 pun tak ada hal, dia tak struggle, dia pergi je smooth gitu. Okey, lepas tu kepada para peminat sunroof dan panoramic roof, yang ini ada besar punya. Wireless Apple CarPlay, Android Auto semua ada. So kalau korang suka sebuah SUV yang memang dari segi penampilan sporty, korang boleh consider. Kereta ni apa, tak ada kekurangan ke bang? Adalah kekurangan yang tak terus sangat boleh terima, iaitu dia punya features ADAS lah. Okay, Advanced Driver Assistance features tu dia tak sebanyak beberapa model. So macam features macam Adaptive Cruise Control tak ada. Cruise Control ada, Adaptive Cruise Control tak ada. Autonomous Emergency Braking pun I rasa tak ada. Tapi blind spot ada,
blind spot assist, lane departure warning ada, rear cross traffic alert ada. So ada, tapi tak se-ekstensif beberapa model lain lah. Uh, 156 horsepower, 230 Nm top. Okey, boleh kejar banyak kereta. So highway cruising 130, 140 no problem. Comfort pun okey. Basically korang dapat sebuah SUV C segment yang bersaing dengan model macam CR-V, CX-5 dan sebagainya untuk harga B segment, iaitu 100, yang ni high spec tau, RM116,800. So harga cun, saya rasa mungkin sebab tu features ADAS tu kurang sikit lah. So kalau nak lagi banyak features, harga pula lagi keras. Takut buyers komplain tak nak beli, so kena give and take lah. Okay, so dari apa yang saya dah experience setakat ini, okay, impressive, memang sedap. For driver pun sedap, for passenger pun sedap, boot pun besar. Power ada, so okey lah overall. Boleh beli ke kereta ni? Boleh. Tapi test drive dulu, tengok korang suka ke tak. Pada pendapat saya, yang ni antara model SUV China yang lebih sedap lah bawa from a driver's punya point of view. So untuk 117, okay, ngam, boleh beli.